E outra coisa, Você viu aquela menina ali? Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Hari ni Abi tak ada idea, tak ada cerita seram, tapi Abi nak share dengan korang video-video yang Abi simpan dalam kenangan Abi. Wah, dalam kenangan Abi kan, video-video seram lah kan, seram lah juga, yang mana Abi cuba share dengan korang lah. Tak nak buang masa, marilah kita menengok satu video ni yang sangat seram guys bagi Abi pada mulanya kan. Jom. Nah, tiba nah. Ini membolehkan Abi marah ni kan. Okay, next. cuidado. E outra coisa, Você viu aquela menina ali? Bah. cuidado. E outra coisa, Ni dia jump scare lah ni guys. Korang yang mana yang ada sakit jantung tu janganlah tengok je. Sekadar kita nak berhibur je ni kan. Ini berlaku dekat Malaysia guys. Oh, ini viral yang sebelah speed mat tu. Acah-acah nampak benda lah dekat lift tu, kat tangga. So orang pergi bongkar kan, apakah sebenarnya yang ada di lift tu. Rupa-rupanya Where is the light? Alright. apa ni? Meja. Oh, penutup tangki air guys. Macam-macam. Alright, nak buat kenangan lah konon-konon kan dengan nenek dia ni lah. No, siapa kat belakang tu? Nenek dia pun tercengang. Mungkin kembar dia kot kan. Positif. Okay, ni seram guys. Ui, belakang dia je. Berani mamat ni. Ni pula. Oh, ini apa, Nina Bobo. Apa yang Abi dapat maklumat dah cerita Nina Bobo ni kan, dia setiap malam lagu tu terpasang sendiri kan. Ni Abi tak tahulah betul ke tak kan. Ini dalam apa yang diceritakan oleh rakyat Indonesia lah. Dia cakap setiap malam pukul 3 pagi memang ada keluar lagu Nina Bobo ni kan. Jadinya dia pelik lah, dan dia rakam. Bila dia rakam, keluarlah benda-benda macam ni. Tapi seram kan, keluar dari katil tu. Ni pula. Oh, yang security bangla tu jumpa pocong belakang kan. Mana ni? Mari blok B ni, blok B. Wih, kat belakang weh. Mana tu, jangan ada bulat kan. Bulat merah. Tapi kan pelangan pula pengalaman Abi lah kan, kita boleh tahu yang mana fakes dengan yang mana betul. Maksud Abi, kalau orang tu betul-betul nampak, kita boleh tengok reaction orang tu macam mana keadaan ketakutan dia. Kan, bukan buat-buat. Bukan yang macam kau jumpa hantu kau lari. Kau faham sendirilah maksud Abi kan. Ini memang real lah bagi Abi kan. Bangla ni memang nampak betul. So dia takut. Nampaklah reaction dan gerak-geri tubuh badan itu memang dia takut lah. Tapi serius seram. Kalau Abi sendiri pun Abi takut. Oh, dia boleh buka macam tu je. Tapi kan kalau kata orang ataupun hanya suntingan lah kan, sakit weh kena pukul macam tu.
Siap kepit lah. Puas hati guys. Dekat Malaysia ni sebenarnya Abi tak pasti. Memang ada satu taman ataupun macam zoo kan. Nak kata zoo tu betul lah, macam zoo. Orang boleh masuk kereta lalu jumpa hantu semua. Tapi bukan hantu betul lah. Hantu yang di buat-buat supaya korang takut kan. Nak rasa pengalaman seram tu boleh datang situ. Tapi tak tahulah kat mana ni. Sungai Petani Kedah. Nanti Abi cuba cari. Okay, perempuan ni berjoget lagi. Berjoget. Tahu takut. Selagi tak keluar lah benda-benda macam tu, kau berjoget dah sebelebam kan. Inilah manusia zaman sekarang ni kan. Wah, bebel. Tak apalah kan. Kang Abi cakap kan kubur masing-masing pula Kang dia cakap. Tak apalah. Okey, ni hantu Jepun guys. Abi tak tahu ini syutingan ke ataupun whatsoever, tapi nampak kepala kat ceiling guys. Pergila weh. Tapi mak dia tak nampak. Tapi macam mana budak tu boleh ambil video? Okay, satu lagi kat taman permainan. Kepala hotel. Inilah Abi malas nak buat jump scare ni. Kalau Abi buat sendiri tak apa. Ni bila jump scare. Bye. Guys, ini dia peluk nenek dia kan. Mungkin dia rindu lah kan. Tapi ada sesuatu yang berlaku Abi rasa. Apakah yang berlaku itu? Oh, tangan nenek dia bergerak guys. Tapi nenek dia dah mati ke belum ni? Tapi tengok muka dan keadaan nenek. Tangan dia bergerak guys. Tapi tengok muka dan keadaan nenek dia ni putih, kepucatan dah ni. Maknanya dah meninggal lah kan. Apa-apa pun kita doakan, kita sedekahkan Al-Fatihah lah kan kepada semua arwah-arwah yang dah meninggal kan. Semoga diorang ditempatkan tempat orang yang beriman kan. Okay guys, Abi rasa itu sajalah. Abi nak share sikit sebanyak supaya korang terhibur dan stay tune Abi punya konten ni. Yang terlebih kurang Abi minta maaf lah kan. Kalau korang rasa tak kelakar ke, kalau korang rasa macam tak takut ke kan. Abi tengok komen tak banyak ni kan. Komen je lah. Korang kenapa? Kita jumpa next video akan datang. InsyaAllah Abi akan cari idea-idea yang lebih bernas untuk tontonan korang semua. So, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa on notification loceng tu supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.